Kita orang tutup muka ayah je sebab korang perasan tak, abang-abang ni dia jenis simpan je dalam hati. Depan family dia okey je, tapi mesti ada satu benda yang dia pendam selama ni. Ayah dia meninggal masa diorang semua kecil lagi. Yang tinggal cuma satu je gambar keluarga. Itu pun dah lama sangat, tapi sampai sekarang dia masih belum betul-betul boleh terima. So untuk birthday abang dia kali ni, dia nak bawa balik ayah khas untuk abang dia. Abang terdiam, dan dalam diam tu ada 20 tahun rindu yang tak pernah dia luahkan. Inilah rasa seorang abang yang selalu pikul tanggungjawab ayahnya untuk keluarga. Korang pun ada abang macam ni dalam hidup korang yang kuat untuk semua orang, tapi simpan rindu dia sendirian? DM kami sekarang, hadirkan semula muka yang dirindu. Hanya RM168 untuk seorang. Slot terhad tau.